Assalamualaikum. Tidur tok? Panas tok Duduk ya. Ha? Duduk. Ha. Panas ya tok? Ha. Tadi pian ke mana ada mencari? Ha? Pian ke mana ada mencari? Kau pen ke belakang? Ha. Tempat ini. Pukul. Ha. Sihat tok? Ya. Oh, sedap kalau ada kipas angin ni. Oh, tadi ada Bang Arik turun. Ha. Tadi pian ini pas pertama datang rumah tutup. Oh, mungkin lagi rehat, lagi tidur. Dia bawa ada Tanjung Duku. Oh, balik dari Tanjung Duku. Ha. Oh, dah masak pisang ni tok Ha. Ha, ni pisang yang kita bawa kemarin. Ini masih hijau kemarin tok Ha. Sekarang dah warna kuning. Atuk bisa kopek Kalau makan pisang bisa kopek Awang dah berangkat subuh tadi. Oh, subuh dah pergi Sekarang sampai Pelanguan. Dia berapa 4 jam Ada tu dah. dah sampailah tok. Kalau dia tak singgah-singgah. Ha. Dah sampailah Batu Berlubang Ha. Batu Berlubang tu Pulau Buaya Ha. Nama dia juga Hmm. Saya tengok di ini di peta Pulau Buaya. Ya betul. Atuk pernah sampai sana? Benar. Pernah? Ramai orang dia. Oh, ramai. Ha. Dia apa namanya? Dia pulau gitu Mana besar Pulau Penyengat? Besar dia. Oh, besar Pulau Buaya tu. Ha. Oh, banyak penduduk. Mm-mm. Melayu semua sana. Ya Melayu semua tak ada Cina nak meninggal. Oh, ada juga Cina. Ha. Ha. Nama Bopeng. Bopeng. Ha. Ha. Terus sana mata pencarian nelayan. Nelayan semua. Tak ada kereta sana. Tak ada. Oh, tak ada. Honda pun tak ada. Ha, Honda pun tak ada. Tak ada. Jadi orang jalan kaki aja. Jalan kaki je. Sepeda. Sepeda ada. Oh, sepeda ada. Ha. Anak sekolah di atas bukit. Anak sekolah atas bukit. Ha, rumah sekolah dia. Oh, sekolah ada kat atas bukit. Ha. SD ada. Ada. SMP, Ada. SMA. Ada. Oh, tiga-tiga ada Ha. Kalau tiga-tiga ada senang lah. Mm-mm. Jadi kita tak keluar pulau. Itu cincang nak orang kan SMA. SMA Ha. Zakaria. Jakaria nama. Zakaria SMA dah Mm-mm. Dia sekolah dekat Pulau Bahaya tu lah. Ha. Kalau yang kecil tu saya SD masih. Ha. Pulau Buaya tu sebenarnya tempat mereka dia ambil air. Tempat ambil air. Ha. Dari Pulau Buaya tu pasang paip sampai ke Batu Berlubang. Sekarang kata orang dah pecah air tu. Kenapa dikatakan Pulau Buaya tu? Bentuk macam buaya. Oh, kalau kita tengok dari atas bentuk macam buaya Ha. Kalau kita datang dari jauh persis buaya. Persis buaya. Ha. Ekornya, kepalanya. Ada juga dibilang Pulau Mayat. Ada. Ada. Itu bentuk mayat berarti. Ha, dekat-dekat Pulau Buaya tu. Oh, dekat Pulau Bahaya tu juga. Ha. Berarti dia bentuk macam pocong gitu. Ha. Berarti Pulau Mayat, Pulau Pocong kan ada juga tu Pulau Pocong berakit. Oh, Pulau Pucung Pulau Pocong berakit. Bukan pocong Bukan. Pulau Pucung. Ha. Pulau Pucung berakit. Jadi banyak cerita. Kalau Pulau Penyengat kan ada juga cerita je dulu tu orang kena sengat lebah. Ha. Banyak versi, banyak cerita. Kalau yang Atuk tahu apa? Atuk tak tahu sangat. Pulau Penyengat tu tak tahu sangat. Ha. Di sana banyak makam raja tu. Atuk tak tahu pun tentang. Sering Penyengat. Hmm. Dulu sering tak ke Penyengat? Sering tapi tak tahu. Oh, tak tahu sangat cerita dia kan? Ha. Hati tu banyak raja-raja. Banyak raja-raja Ha. Penghuni masjid tu raja. Ya. Aman, TV aman tok. Aman. Lampu kita aman Ha. Lampu sampai pagi. Sampai pagi. Air galon Air galon masih. masih banyak. Ini apa? Lauk ikan masak sambal. Ikan masak sambal. Ha. Pedas ke? Ikan masak sambal. Ikan tamban. Ni nasi Ha.
Ni teh. Teh ni dari ini Nisa bikin. Fatimah tadi pagi. Oh, Fatimah tadi pagi bikin. Tadi subuh berarti? Ha. Fatimah bikin. Dia orang berangkat dah terang tanah. Oh, pagi Ha. Berarti angkat bot lah ke ini, ke tengah, Ke laut. ke laut. Angkat bot ke laut. Awang tidur laut, Maksudnya awang tidur laut? tidur di bot. Oh, ya takut juga bot ditinggal kan? Yelah, pakai Johnson ada lagi barang-barang lain. Oh, jadi tidur kat bot. Ha. Pagi ni. Pagi naik mandi siap-siap lah Ha. Berani tak? Lagi teduh, pagi teduh betul. Tak ada angin Ha. ke Batu Lubang. Enak juga ajak berbual tu awang. Ha. Awang tu tok, kalau kita tengok dia punya muka macam ada tak Atok Kamis tu muka dia waktu muda. Gitulah. Gitu kan? Modelnya saya tengok macam sama. Ha. Penonton juga ada cakap macam tu. Kalau kita tengok muka awang ni, dia ada mirip-miripnya dengan almarhum Tok Kamis. Nama dia Imran. Nama awang tu Imran. Ha. Kenapa dipanggil awang? Panggilan manja. Panggilan manja awang. Ha, bapa dia Pelawan. Oh, berarti KTP dia tu sebenarnya Imran. Imran. Ha. Oh, KTP dia Imran. Tak ada nama apa, sambungan nama Tak ada. antara awang sama Imran jauh. Jauh. Tak nyambung gitu. Bapa angkat dia sayang tangan. Bapa angkat dia ada kat mana? Pelawan. Pulau Muan. Ha. Kalau bapak betul dia kan Pakcik Bujang kan. Dia begitu lahir langsung dia kasih kat Mak Bidan. Itu dia kebegik makan buah bidara. Oh, Bapa dia ngamuk. maksudnya dia lahir orang lain yang bela. Ha. Oh, Mak Bidan. Mak Bidan yang bela dia sampai Apa lah besar bujang ni. sampai bujang. Ha. Kenapa tak Pakcik Bujang? Waktu tu Pakcik Bujang hidup susah. Oh, hidup susah. Kerja jaring. Kerja jaring, jadi untuk mencukupi untuk makan anak pun susah gitu. Dia kasih kat orang. Oh, dia kasih ke orang. Tapi bapa angkat dia masih hidup hari Ada. ni. Jadi seringlah awang juga berkunjung ke sana Kata dia balik ni singgah. Oh, balik di singgah. Iyalah. Tinggal Jadi Pelawan. oh, di Pulau Muan. Pulau Muan tu masuk mana dia? Batam Batam. Masuk Batam Pulau Muan Kalau sana kan banyak Melayu memang juga Pulau Muan. Yalah, jadi istilahnya punya dua bapak lah. Mak angkat dia dah meninggal. Oh, mak angkat dia dah meninggal. Nama Duyung. Duyung. Bapa angkat dia nama Ambon. Ambon. Orang Ambon. Bukan. Orang Melayu. Orang Melayu. Nama dia aja Ambon. Nama dia. Dia kerja nelayan juga. Oh, nelayan juga. Oh, jadi silaturahim lah ke bapa angkat juga kan. Setelah dari sini. Dia nak datang sini singgah Pelawan. Oh, berarti tempat persinggahan tengah-tengah dia tengah-tengah. Jadi pergi singgah, balik pun singgah. Dari Pelawan ke Cempa 1 jam kata dia. Pulau Muan ke Cempa 1 jam. Atuklah tiba tu Cempa. Saya rasa pun dah sampai lah kan. Atuk dah mandi? Dah. Air susah betul tak sekarang ni. Teruk. Pakai beli hari tu. Ya, sama. Kalau tempat kami apa lagi tak? Tempat paling tinggi. Kata orang Dompak semalam datang, dia jual kat Dompak 1 ton 60. 60. Kat sini 80. Ya. Kerana jauh. Kerana jauh. Tempat Pian mula-mula 50 tu. Naik 55. Sekarang naik dah 70. Sikit lagi 80 tu. Pernah pernah kemarin tu yang langganan kami pun tak bisa hantar kerana tak punya air. Dan kami pun kehabisan air dan butuh juga malam itu jam 10 dihantar dengan harga 80,000. Dah sama kat sini. Ya, kami ambil lah. Ya. Karena daripada kita butuh Tak ada air. tak ada air susah. Jadi gitulah. Susahnya air dekat Tanjung Pinang sekarang ni kerana hujan pun tak turun. Kemarau panjang. Ya, kemarau panjang kan.
Tok, kami ke bawah dulu Tok kami ambil dulu Tok. Aduh. Ada pada di rumah tu. Ada Jadi ini rumah Pak Cik Bujang. Pak Cik Bujang di pantai, tapi isterinya ini ke Batam. Balik Batam begitu. Nanti kita akan cuba tanya Abang Arif Ini kelam mangga. Jom, saya nak cuba ke arah laut dulu sebelum ke rumah Bang Arif. Oi, lagi nganyam ketupat. Dah balik Dah. Pagilah nak kata subuh tidak. Jam 5 lewat tadi. Oh, jam 5 lewat. Terus sampan dia turun dia jam berapa? Sore. Oh, petang dah turunkan. Petang dah kami turunkan. Memang malam dia tidur di laut, jaga. Tak mau tidur atas. Tak mau. Takut Jam segini lah ya Nubon Jam segini. jam segini. Berarti airnya pun jam segini, modelnya gini jauhnya. Tak, semalam air dah sampai sini. Oh, sampai sini. ya. Macam petang lagi lah sikit. Petang. Yelah, petang lagi sikit lah. Petang sikit lagi lah. Kat jam 5 lah semalam. Ini untuk ini bang nangkol yang ini. Kemas bang, unggang yang teduh. Yang jaring kemarin tu nangkol juga Untuk tangkol dia, berarti itu untuk tempat masuk ikan dia. Kalau ini untuk tempat ngepung ikan dia. Oh, ni ngepung ikan. Ngepung. Tali ni Ada berapa jam tadi deh? Lupa dia nelpon abang jam berapa tadi. Dia bilang dia dah sampai Pulau Nguan. Oh, dah sampai Pulau Muan. Dah sampai Pulau Nguan. Oh, di Pulau Muan ada bapa angkat dia Ada bapak angkat dia. Oh, ada bapa angkat dia. Pulau Nguan satu malam Pulau Nguan dulu. Dia balik dulu ni Batu Lubang. Dia sendiri dulu hantar barang. Balik Batu Berlubang. Sendiri dulu. Isteri tinggal mana? Pulau Nguan. Oh, isteri Pulau Muan. Pulau Muan ke Batu Berlubang tu berapa lama? Kata dia sekitar 2 jam. Oh, tak 2 jam. Oh, jauh masih tu berarti kalau 2 jam. Kalau dah 2 jam tu dah jauh bang. Jauh itu. Tanda. Kalau speed dia tu. Kan speed dia kan laju kan. Tadi aja tak. Belum anu sangat lah. Dia dah bilang dah sampai Pulau Nguan. Laju speed bang. Laju. Nampak tadi berangkat aja. Sekejap dah sampai sana. Nampaknya rendah. Sekali kata dah jalan nak ngangkat. Sebelum jalan ada segini. Belakang dia. Belakang dia. Dengan orang-orang kan. Kan barang depan. Ha. Barang yang dibelanja tu depan takut dia. Dia orang belakang semua. Isteri dia, anak dua ada segini. Saya tengok. Serta dah laju timbul nampak. Okey, ini ayam, ni 4 ekor ni. Ayam dia dah besar macam ini. Ini ayam dibeli dari anak-anak. Sama ini. Dedek dan tidak mau untuk dipotong. Jadi itu rumah Pak Cik Bujang, rumahnya kosong. Karena Pak Cik Bujang lagi jaga pantai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sila naik masuk. Beraya lagi ni? Boleh. Kan bulan apa Syawal kan sebulan. Oh, dia 1 bulan. 1 bulan. Ini ada gula-gula, saya nak gula-gula lah. Ambil. Buka, silakan buka. Ni permen. Kalau rumah tembok di bawah masuk. Kalau rumah ini Naik. dua kata-kata naik. Naik, masuk. naik, masuk. Ni gula-gula. Ada tamu nak datang. Oh, siapa? Anak almarhum Tok Rahmat. Nelpon tadi. Tok Rahmat. Sungai Jam.
Oh, almarhum. Oh, yang baru meninggal kemarin. Ya. Dah saya duduk sini tak usah keluar air lagi kerana saya dah minum tadi. Itu pun air dari rumah ni juga. Ni ada keripik. Ini baru Baru. Oh, ini Mak Uda. Mak Uda hanya nunjuk. Mak Uda hanya sekedar nunjuk resep. Oh, nunjuk resep kerana saya ada dibagi. Jadi penonton, ni saya ada kemarin dibagi Mak Uda keripik macam ni. Keripik kentang Keledek. Oh, ini keledek keledek. Kalau tak salah kemarin saya kasih cakap kentang Kalau tak salah lah. Jadi untuk pengetahuan bersama lagi, Mak Uda itu ke Batam. Jadi Mak Uda tu raya balik ke Batam rupanya. Jadi pas raya kemarin saya datang, saya kira Mak Uda masih di sini. Tidak, dia balik Batam. Oh, rupanya balik Batam. Anak dia nelpon, nak raya bersama lah sana. Oh, nak raya bersama di Batam. Pakcik Bujang tak ikut pula, kena tinggal. Mungkin Pakcik Bujang mungkin dia ajak lah. Tapi kan Pakcik Bujang anak dia ada datang juga. Jaga pantai juga. Jaga pantai juga. Tak bisa lah. Ada ketupat atas tu Ada bang. Lagi belum diisi. Tunggu diisi dulu ketupat. Tunggu diisi ni beras. Nah, jadi ini alat tangkap ikan. Ini penutupnya nanti, penutup tangkol. Nama dia tu sawan. Apa tadi Saya lupa, Bang Arif. Sawah atau sawan? Bukanlah, saya pokoknya begitulah. Saya terlupa. Pokoknya penyebutannya lah macam itu. Jadi nanti untuk perangkap ikan juga, perangkap di bagian tangkol ikan. Okeylah, jadi mungkin hari ini video kita di kawasan kampung Tok Khamis sampai di sini dulu. Kalau ada kata-kata yang salah dari saya, dari semualah yang terlibat dalam video ini, saya mohon maaf. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.